Mesti dah tahu juga tak apa dia Muslim Malaysia ni. Jadi Muslim Malaysia ini adalah satu badan NGO lah. Tahu dah NGO tak? NGO ni Non-Government Organisation. Itu Muslim Malaysia ni adalah satu pertubuhan bukan kerajaan, dan kami Muslim Malaysia ini tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik. Rezeki ni banyak rezeki daripada Allah SWT. Bukan kata saya yang pilih, Tok Mulu pilih ataupun Abang Min pilih, tak. Ini adalah 100% rezeki daripada Allah SWT yang mana memang tertulis nama tu. Dan hari ni Alhamdulillah sampai kepada tuan dia lah. Terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi datang ke mungkin saya memberi sumbangan kepada ibu tunggal, warga mah dan orang-orang miskin. Terima kasih. Bacaan suka. Terima kasih Muslim Malaysia.